simpan dalam account gap disarankan ke? Saya sarankan keluarkan emas fizikal. Ni Encik Izzat, simpan dalam account emas gap. Keluarkan emas fizikal bila dah capai target, bila dah cukup gram. Cukup gram pada saya ialah at least tuan-tuan boleh keluarkan item macam 1 dinar ni 4.25 gram. 1 dinar bukan 1 gram 4.25 gram. Ataupun item gold bar 5 gram ni. Okay, dah capai target, dah capai minimum ni, keluarkan lah. Nak keluarkan item kecil-kecil macam ni pun boleh. Suku dinar ni, suku dinar ni berapa gram? Tengok ni, suku dinar 1.0625 gram, lebih kurang 1 gram lah pun boleh. Nak keluar yang 1 gram macam ni, macam-macam design lah pun boleh. Tapi saya suggest kalau tuan-tuan dah banyak emas tu, boleh lah keluarkan item koleksi tu. Permulaan ni fokus banyakkan gram dulu. Jadi kalau nak jimat, keluarkan item ni macam ni lah, 5 gram ataupun 1 dinar. Okay, jadi keluarkan lah. Ada orang contoh macam saya ni ada 200 gram. Saya nak keluarkan gold bar 250 gram. Tak apalah, saya menabung lah sikit-sikit. Ada 250 gram, saya keluar lah gold bar 250 gram sekeping. Jadi masing-masing punya target lah. Emas saya dah banyak. Jadi saya adalah target. Jadi ini adalah sebahagian kecil daripada simpanan emas saya. Jadi tuan-puan tengoklah masing-masing lah, ikut pada tabungan masing-masing lah.